Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada Ustaz Husni penceramah kita pada hari ini, yang saya hormati para senior Profesor Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-bapa, adik-adik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini masuk tahun baru, tahun baru awal Muharram, dan kita berada dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi tak boleh apa masalah lagi. Ini majlis untuk mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan sesi beliau di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Kau ya Allah, kami semua tak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kami. Semuanya Kau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma faqihna fid-din, ya Allah fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajar kepada kami Quran. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, kami mohon ilmu yang bermanfaat, wa 'amalan shalihan mutaqabbala, amal yang saleh, amal yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Terima kasih pada yang berbahagia Tuan Imam. Saya muliakan tuan-tuan, seluruh muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur lagi kan, bertambah lagi umur setahun, masuk 1440 Hijrah berapa? 47 kan? Kita orang Islam kena tahulah sikit, walaupun kita tak guna dalam kerja kita seharian tu, ya, paling tidak adalah berkema ataupun dendangan ataupun ucapan-ucapan itu, ya, sebagai orang Islam, sebagaimana Tuan Imam sebut tadi kan, sambut tahun baru di Hijrah 1447. Maknanya dah tempoh itulah, masa itulah berlalunya penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Makkah ke Madinah. Tercatat di situ kalender Islam. Jadi yang pertama. Mudah-mudahan yang boleh menyetir semangat, kita kena pindah lah. Hijrah ni pindah lah, atau berubah. Kena berubah, ia kena berubah. Ya? Tak baik jadi baik kan? InsyaAllah baik lagi baik. Dengan keazaman, tekad kita, ya, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita harapkan. Jadi perintah hijrah ni memang satu kewajiban sebenarnya. Bukan pindah rumah lah hijrah tu, tapi pindah yang saya sebutkan tadi, daripada kepada hidup. Kalau dalam konteks dulu, orang yang hijrah ni dia ada yang tak pergi, ya. Sahabat pergi hijrah dari Mekah Madinah, ada yang tak ikut kerana bagi macam-macam alasan. Okey, itu itulah. Jangan jadi banyak, jangan buat banyak alasan tak nak berubah diri. Jadi samalah dengan zaman Nabi dulu, mereka qalu kunna
sampai pada 25 dulu 25-22 bulan, iaitu sunat dalam solat. Dah sampai yang ke-8 ni, dah banyak lah. Kalau kita lihat kembali, pertama dalam solat ni kita kena tahu kan, kena tahu beza mana yang rukun, mana yang sunat, barulah sah. Kita tak boleh ikut buat aja, tak tahu aku buat ni rukun ke tak boleh. Dia mesti confident dia tahu. Baru kita terangkan sebelum kaji ni supaya amalan atau ibadah kita ni bertambah molek lagi. Daripada yang pertama apa dulu? Sunat ringan, bukan sunat berat, bukan sunat muakkad. Sunat muakkad tu kalau tak buat kena sujud sahwi. Contohnya dia tinggalkan tahiyat awal, dia tinggalkan doa kunut, ataupun dia tinggalkan selawat dalam tahiyat awal. Dia nanti sebelum salam dia turun sujud kan, tadi dia baca apa? Subhanallahi la yanamu wa la yasbuhu. Okey. Kalau tak boleh cakap Arab ni, boleh tak bahasa Melayu dulu? Boleh. Dengan syarat zikir itu. Okey, tapi yang cantiknya bahasa Arab lah. Okey, jangan gunakan benda-benda istilah ni. Okey, cakaplah bahasa ala pendek je. Cuba je, 1, 2 mula. Subhanallah. Siapa yang hafal tu selalu tinggal Baik, angkat tangan. Yang ketiga takbiratul ihram kan. Yang kedua apa? Letak tangan atas belakang tangan kiri. Ini. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 dulu, bila sembahyang tu mata kita pandang mana? Tempat sujud. Agak-agak lah kita sujud ke depan tu, kita pandang situ. Okey, jangan tengok ni kipas. Ni aku dulu akak ni. Wah, saya pun macam-macam kan. Datang idea itu, tak boleh. Keempat, mulakan solat selepas takbir. Selepas takbir tadi Allahu Akbar, baca apa, doa apa namanya? Iftitah. Okey, saya dah sebut dulu. Yang pendek pun tak boleh. Kalau kita rasa nak cepat, kuliah ni dah 2 jam, baca pendek je, terus je. Wajjahtu wajhiya lillati fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Cukup. Itu ada rasa. Tersebut dulu. Tapi kalau kita rasa tak ada apa-apa kan, boleh baca yang panjang. Sebab kadang-kadang orang berfikir juga, kenapa Pak Imam ni cepat sangat? Terutamanya siapa bila imam cepat? Akulah. Ustaz cepat betul. Allah sekejap. Beritahu saya baca yang pendek. Sebab saya tahu tuan-tuan dah lapor dah. Kuliah lama penat kan. Jadi baca pendek. Boleh tak? Boleh. Tapi bukannya selalu. Saya kena faham tu. Okey. Kenapa Ustaz baca surah-surah pendek ni? Padahal kan malam Jumaat Nabi baca surah Al-Jumu'ah, Nabi baca surah Al-Munafiqun. Kan? Kenapa baca pendek? Maslahah jamaah lagi utama. Kena ingat. Macam itulah kalau saya dulu masa di pondok madrasah, guru saya macam itu. Kalau ada majlis ilmu, dia marah kalau baca panjang. Dah malam kan? Kau kena utamakan para jemaah. Nabi memang biasa baca hari Jumaat, hari raya ni kebanyakannya surah Al-A'la. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idain. Nabi baca pada 2 hari raya. Solat hari raya apa? Biasa dia baca bisabbi isma rabbikal a'la. Maknanya hari raya haji, hari raya puasa, Nabi baca rakaat pertama sabbi isma rabbikal a'la. Rakaat kedua Nabi baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu geng dia pasangan. Tapi kita mesti ke ikut itu.
Dah, sehingga ulama ada yang mengatakan, Ibnu Uyainah mengatakan makruh. Kalau terus baca tu je dia tak buat. Tak boleh. Dia kena sebab apa? Kita semayang ni memang Nabi baca itu. Keadaan kita mungkin berbeza sekarang. Ada orang bekerja dan sebagainya. Jadi boleh baca selang-seli, sekali sekali. Tiap Jumaat baca sampai suara beralalah. Ulama kata makruh. Okeylah, minggu ni besok cuti kan? Mungkin Pak Imam baca sampai suara beralalah. Minggu depan baca apa? Mungkin baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Betul tak? Itu yang kita paling suka, betul tak? Jangan dibuat tu. Betul. Inna a'tainakal kautsar. Suka tak baca tu? Kalau pernah dengan kuliah sampai baca pendek. Bukan saya saja suka pendek dan apa tak. Ada sebab masalah dia. Itu kita ingat. Namun yang memang tak pernah tinggal sunat terus. Sunat dia ya, bukan wajib. Baca surah Sejadah dan surah Al-Insan pada pagi Jumaat besok pagi. Okey. Itu boleh. Jadi orang-orang yang mungkin bekerja cepat, dia nak cepat kan? Dia dapat takbir, imam ni lah baca Sejadah ni. Sedangkan dia nak panjkan apalah, contohlah tak pergi kira jauh, dia nak cepat. Dia boleh mufarah. Dia dapat juga pahala berjamaah. Dia jangan hantar surat layar pula. Hantar surat layar kat surau. Apa buat imam baca dah? Imam ambil fadilat tu. Tapi kalau tak baca surah Sejadah pun tak apa. Baca tidak sampai semalam di kalangan ala. Okey? Qul kafirun tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda kata yang lebih utama apa dia? Iaitu menyantuni para jemaah. Apa Nabi kata? Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kamu bersolat linnas, untuk manusia, maknanya berjamaah. Okey? Nabi kata apa? Falyukhaffif. Apa maknanya? Maka ringankan bacaan. Nampak? Fa inna minhum, kerana sesungguhnya ada di kalangan yang datang ini, mereka jemaah ni yang dhaif, yang lemah, dah tua kan? Ataupun Nabi kata apa? Wasaqim, banyak penyakit. Betul tak? Ada gaul, tak boleh duduk lama. Betul? Urat saraf. Betul? Tak boleh duduk lama. Macam-macam penyakit. Cantik Nabi sebut ni. Ya, walaupun bagi dia kalau sembahyang seorang sampai baca surah apa tu? Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Tapi nampak dia berjamaah, Nabi tak begitu. Dia arahkan baca pendek ringkas lah. Tengok keadaan. Pandai-pandai Pak Imam. Betul. Ulama selama makruh kalau ikut terus semua panjang-panjang tu. Wa idza shalla ahadukum li nafsi, kalau kau sembahyang seorang, fal bitawil, panjangkanlah sukati kamu. Kita kalau sembahyang seorang panjang atau pendek? Jujur, panjang pendek. Tengok solat sunat lepas isyak, kejap je. Kenapa? Sebab ada bakar, betul. Padahal solat isyak, solat sunat isyak ni boleh mana-mana kan. Sebab apa? Tak ada orang kacau kan? Dah habislah problem. Tak ada apa ya, masalah hal lain. Tapi kita kerana apa? Ada hidangan pun tak boleh lama. Banyak kena mikir cantik agama kita ni. Bukan ibadah ni syok sendiri tu. Nampak? Walaupun Nabi Allah tak tahu keadaan ni macam mana. Nanti di rumah kalau nak sembahyang lama-lama kan, dia silakanlah. Sampai besok pagi pun tak ada orang. Alam besok cuti kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Akbar, salat subuh. Mangkran betul dia. Ibadahnya tak ada masalah. Okey, jelas ya itu. Jadi kalau kita mungkin jumpa di mana masjid ke apa ke, tengok keadaan ni macam mana. Kita dah mengaji, kita dah tahu insya-Allah. Baik. Kemudian keempat, dah baca atau ya. Hari ini masuk pada yang ke-8. Malam ni 8. Sunat membaca Quran setelah bacaan Fatihah.
Sunat baca surah daripada Quran sekalipun pendek, atau baca 3 ayat Quran yang berturutan. Alif Lam Mim. Siapa ya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 2 ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Betul? Baiklah. Boleh. Jangan disebut. Jangan belajar. Okey? Al-Baqarah ni ada 1 ayat dia panjang. 1 ayat, 1 muka. Orang berkomplain, apa Pak yang baca panjang? Saya baca 1 ayat lah. Tapi 1 ayat tu, surat ayat berkenaan hutang tu 1 muka tau. Tapi saya jarang jumpa orang baca tu panjang, 1 muka. Okey? Ini dia punya kaedah ataupun sunnah dia. Bacaan ini sunat bagi imam dan orang yang solat sendiri pada 2 rakaat pertama. Sembahyang isyak kan, 2 rakaat pertama, tuan-tuan boleh tak baca surah ini disebut sini? Boleh, kan? Boleh tak? Tak boleh. Kena dengar Pak Imam baca. Ini cerita sama ada orang itu imam ataupun orang yang solat dewan, solat sendiri, dia sunat baca surah. Kalau kita jadi makmum kan, imam lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, mungkin ada gap sikit 5 saat 10 saat, bagi peluang sikit Pak Imam makmum tu baca kan Fatihah. Jadi imam pun mulakan bacaan surah. Kita pun tengah-tengah imam baca surah tu, kita dah ambil Fatihah, adakah kita nak baca surah? Tak boleh. Tak boleh, makruh. Tengah ulama kata haram. Kita bila ada orang baca Quran, kita kena dengar. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Bila Quran dibaca, kamu kena dengar. Pak Imam baca Quran kan, kita kena dengar. Itu utama. Jadi tidak sunat bagi imam, bagi makmum. Dia hanya cukup baca surah Al-Fatihah. Okey. Macam mana pula kalau Pak Imam baca surah pendek, dia pula tak ada salah. Waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, inna ata'na pula. Kita baru iyyaka na'budu, imam dah rukuk, macam mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita baca Fatihah sunat ke wajib? Rukun tak baca Fatihah ni kita? Jadi tak apa, kita habiskan Fatihah. Okey? Fatihah itu adalah rukun. Imam rukun, kita baru lihat apa? Sampai dia nak sujud pun boleh lagi kita baca. Habiskan. Tapi saya ingat taklah terlalu lama kan. Kita dah tahu Pak Imam baca tu pendek, kita baca Fatihah tu agak laju lah. Kan kita dah diajar, kita belajar kan. Bacaan sambung macam mana? Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin kan. Saya ingat mungkin setakat paling tidak Pak Imam tu sampai Allahu liman hamidah pun kita dah boleh habis. Okey? Maknanya Fatihah ni tak boleh tinggal. Kecuali ada pandangan yang lain, saya tak nak ambil lah. Mungkin jadi isu pula. Kata Ustaz ni kata Fatihah wajib kan. Jadi kalau kita ngaji sebenarnya, kadang-kadang saya tak baca Fatihah ni. Kalau Imam terlalu laju kan, saya tak baca. Adalah kita itu belakang yang kita baik nanti. Yang sekarang ni kita baca baca Fatihah. Okey. Baik. Sementara makmum juga sunat baca pada solat yang diperlahankan. Okey. Zuhur asar. Tak dengar kan? Tadi kita tak baca surah. Sebab apa? Kita dengar imam baca surah. Sekarang zuhur asar tak dengar. Sunat tak baca surah? Ketika sembahyang perlahan, kita sunat baca. Sebab semua sendiri-sendiri bacaan kan. Sebab tidak ada gangguan. Ayat tadi tak kena kat kita. Sebab apa? Imam baca Quran perlahan. Lagi-lagilah kita jauhkan, tak dengar, maka kita daripada diam kan, nanti hayal pula. Betul? Lebih baik baca surah tadi.
Baik. Daripada Sulaiman bin Yasar bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, aku tak pernah mengikut solat yang lebih menyerupai solat Rasulullah. Okay. Dia kata, aku tak pernah nampak, tapi yang ini aku nampak. Orang ni solat sebiji macam Rasulullah. Maknanya begitu. Apa dia? Ketika kami bersolat di belakangnya, di belakang seorang sahabat, dia memanjangkan 2 rakaat pertama solat zuhur dan menyederhanakan 2 rakaat yang akhir. Maksudnya zuhur pun dia panjang. Waktu kerja, bagi saya tak boleh kan, tak sesuai. Orang nak makan lagi. Dia juga menyederhanakan solat asar, manakala maghrib pula membaca ayat yang pendek. Ketika solat isyak, bagi dia baca surah Wasyamsi wa duhaha. Betul? Tuan pernah dengar tak? Pak Imam baca Wasyamsi isyak. Ada kan? Ini boleh lah. Sebab tak ada kuliah tak apa kan? Boleh baca, itu panjang juga tu. Dan yang seumpamanya, manakala solat subuh, dia baca surah yang panjang, khususnya surah-surah juzul amma. Amma yatasaalun, 1, 2, setengah pukul. Oh, berdek lah, biasa. Bila tak, tekak apa ni Pak Imam baca. Itu sunnah yang bagi tahu lah. Kalau Pak Imam buat, tentang macam mana? Yang dia ni, hypo pula. Macam mana buat? Duduk terus. Kalau kau salah, terus duduk kan. Dah tak mampu, mana boleh kita kuat-kuatkan diri dan sepengsan sebalik, tak boleh. Kita terus duduk, sambung dengan duduk. Jangan nak petikai orang baca sambil semarang dalam sekali-sekali kan. Itu memang sunnah dia. Okey. Tengok sunat baca surah panjang pada solat subuh. Khususnya apa? Al-Hujurat. Pernah dengar surah Al-Hujurat? Antara 1, 2 setengah muka juga surah Al-Hujurat. Dan surah Ar-Rahman. Pernah dengar? Pak Imam baca Ar-Rahman. Pak Imam baca pun tak habis pun. Tapi kalau Ibu Nabi baca habis tau. Pak Imam ni 1 muka, kalau nak bagi 2 je. Taklah berat sangat kan? Tak masalah. Okay. Ini kalau kita sembahyang seorang, kalau kata kita terlambat jamaah, buat kat rumah, nak kepingin nak ambil sunnah ini, baca panjang, bacalah di rumah kayak mana. Baca Ar-Rahman, baca surah Al-Waqi'ah. Lagi apa surah yang kelima? Surah Al-Mulk, bacalah. Lagi apa? Surah Al-Waqi'ah. Betul? Baca. Saya baca juga surah-surah ni di tempat-tempat tertentu, tetapi biasa bagi dulu dia. Tak ada panjang kan. Kalau subuh tu, dia kuliah subuh tu bawa imam, tak ada pendek sangat. Kadang-kadang Abu baru datang kan, baca bagi dulu. Waqi'ah baca juga. Tapi pendek tak bagi habis tadi. Okey. Ini semuanya adalah cerita berkenaan dengan sunat, pun namanya sunat yang ringan, bukan berat. Jadi kesimpulannya Nabi kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hanya mana-mana ayat yang mudah daripada Quran. Apa yang terhafal? Baca. Jangan kita tertongkong dengan yang ini, betul? Tak hafal hari ini tak baca, tak boleh. Baca pendek-pendek banyak kan. Jadi surah-surah yang membuat luar ke bawah. Apalah? Apa kan? Yang membuat pendek-pendek kan? Tak apa? Al-Hakumut Takasur. Apa tak kan? Apa kan? Kalau pendek-pendek okey tu. Janji ada baca surah. Okey. Ya. Kalau kita baca surah panjang, kamu sikit, terangkan dulu baca surah lain pula. Kita ambil sikit pula. Mana lagi baik kalau kita sambung surah ini? Ya. Betul. Okey. Surah ayat sebut contoh ya, Imam tu kan. Contoh kita baca tadi Al-Baqarah. Tiga kan. Lepas tu dia ambil surah lain pula. Ataupun dia baca surah Qul-Huwallahu Ahad pula. Dia lebih yang paling elok berturut-turut. Kalau you baca surah Al-Baqarah tadi 3 kan, ayat kedua
terus sambung terus, walaupun pendek. Itu lebih mudah. Yang makruh tak boleh. Dia baca rakaat pertama lagi pendek daripada rakaat kedua, makruh. Kalau terbalik tak makruh. Boleh. Janji yang pertama panjang, yang kedua pendek. Rakaat pertama, okey, kita tengok ya. Al-haakum mutakatsur, agak panjang lah, okey ya. Ke bawah ayat tu. Rakaat kedua, dia baca Alam Nasrah. Dan ini kasih kan? Boleh. Dia yang makruh. Saya sama juga orang cakap ni. Dia kata terbalik makruh. Tak terbalik. Nabi pernah buat. Sebenarnya Nabi dalam Israel pernah buat, baca terbalik. Maknanya tidak makruh. Nabi mana ada buat benda yang makruh? Kan? Ada. Yang makruh apa? Tadi sudah cakap. Yang makruh apa tadi? Rakaat pertama lagi pendek daripada rakaat kedua. Qul huwallahu ahad, rakaat pertama. Rakaat kedua wadduha. Tak boleh. Sebab apa? Bukan sebab dia terbalik, sebab lagi pendek daripada rakaat kedua. Ini kita jelaskan. Jadi mana nampak ini? Kan? Seorang kita tahu. Kita tahu kan? Okey. Jelas ya? Alhamdulillah. Banyak isu ni banyak juga sebenarnya. Saya fikir mana orang salah orang banyak. Terawih. Okey. Quran dia. Rakaat kedua ni lagi banyak. Solat sunat tarawih. Dia kalau ikut daripada ni makruh. Dia baca itu setengah ulama kata bukan mestilah nak baca begitu kan. Wal asri. Ya. Tapi kita dah terbiasa begitu. Memang makruh. Yang pendek dengan yang panjang kembali makruh. Kadang-kadang ada ayat tu dia banyak ayat tapi pendek-pendek. Itu juga jadi perbahasan. Ar-Rahman satu ayat. Alam Al-Quran dia 2 ayat. Tapi yang saya kata Al-Baqarah yang 1 ayat satu muka. Mana satu nak dulu kan? Dia fikir ayat. Bukan nombor ayat. Dia fikir panjang atau pendek. Bukan banyak nombor surah. Beza kan? Okey. InsyaAllah. Okey ya? Jelas. Seterusnya, yang ke-9, bertakbir ketika perpindahan al-intiqalah. Intiqalah ni apa? Setiap pindah daripada rukun ke satu rukun, kita disunatkan untuk takbir. Takbir ni macam mana? Allah. Setiap pindah nak rukuk Allahu Akbar, kecuali nak iktidal, bukan baca Allah Akbar, baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Yang lain nak sujud Allahu Akbar, nak bangun duduk sujud kan? Atau sujud Allah sunat semua. Tapi sunatnya sunat ringan sahaja. Okey? Bukan sunat yang berat. Okey. Mengangkat tangan dengan takbir beza. 2 sunat. Takbir Allahu Akbar. Engkau tak angkat tangan satu hal, tak ada masalah. Tapi nak dapat dua-dua, nak buat. Takbir pun buat, angkat tangan pun buat. Okey. Setiap perpindahan tadi sunat takbir kan? Tapi mana tempat yang hanya sunat angkat tangan? Ini saya selalu jumpa orang buat salah. Selalu bila salah buat. Lalu saya kata perlu ulang lagi ni. Kita tahu betul ke tidak ni? Yang sunat ni bila? Angkat tangan tu. Okey. Pertama, angkat tangan ni bila? Yang sunat ketika takbirah pertama kan? Allah, angkat dia satu. Lagi angkat tangan mana? Ketika
Ketika nak rukuk, dua, Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu bangun daripada rukuk nak i'tidal kan? Sunat juga sami Allahu liman hamidah. Tiga. Yusannu raf'al yadain fi arba'ati mawadhi'. Disunatkan angkat tangan hanya 4 tempat keadaan. Tadi berapa? Bagi satu mana? Iya, betul. Naik selepas tahiyat awal nak pergi rakaat ketiga, betul? Kan tahiyat awal kan? Bangun Allahu Akbar, satu sunat. Angkat tangan pun satu sunat. Yang saya nampak apa? Rakaat ketiga dan masuk 4 pun dia angkat tangan. Setengah ulama kata makruh. Okey, tak boleh. Jadi kita tahu jangan angkat tangan lagi kecuali bangun daripada tahiyat awal. Itu baru sunat. Jelas tak ni? Dapat saya cakap? Adik, faham? Boleh bagi contoh? Kalau kan baca ya. Saya tak puas hati. Saya bagi juga. Tak puas hati orang salah dalam mana. Okey, kan tahiyat awal kan? Allahumma salli ala tahiyat kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, bangun kan? Allah. Sunat tu start kita bergerak sunat sampai habis. Allah. Angkat tangan ni bangun rakaat ketiga kan? Itu sunat. Kalau rakaat ketiga pula masuk 4 kan? Kan lepas sujud betul? Nak bangun. Allah. Angkat tangan. Tak sunat makruh. Terus saja. Jelas ya? Tak marah, tahu tak buat itu. Saya tak buat, orang nampak. Betul. Kadang-kadang dia sampai nak buat. Makruh ni rugi. Kau buat benda yang bukan sunnah rugi lah. Sia-sia. Lama tak ajar, kau buat pula. Itu kadang-kadang dia tak tahu, memang tak tahu kan. Selalu saya tengok di mana-mana. Kita dah bagi ajar banyak kali, bagi tahu, buat juga. Maknanya tak jelas. Buat dulu. Habis buat. Bukan nak ini tuan-tuan, tak ada. Tak bagi jelas kan, nampak kamu itu. Jelas kan? Nanti saya sekolah lambat, saya nak tengok. Tapi saya itu orang datang. Siapa ke? Dia bangun orang tinggal kat tangan. Saya buat ustaz, lupa. Lupa tak apa, tak ada masalah. Betul? Tak perlu lupa. Okey. Jelas kan? Okey, itu. Yang ke-10, bertasbih ketika rukuk dan sujud. Okey, ayat tasbih itu apa? Yang kita baca ketika rukuk, Subhana Rabb. Kalau okey, sujud, Subhana Rabb. Okey, sejarah ini asalnya dari mana? Ayat itu sebab tu saya kata tadi, Nabi suka baca surah Al-A'la. Tak, sampai sebarang kita tak. Khasiat banyak. InsyaAllah kadang-kadang kita akan uraikan. Bagus. Bila Allah turunkan ayat Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Nabi terus kata kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan ini dalam sujud kamu. Tapi bacaan siapa tak boleh baca? Nabi kata, jadikan ayat itu tasbih kamu ketika rukuk dan sujud. Fi sujudikum, sujud. Cuba kita baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, tuan-tuan baca macam mana? Subhana rabbika, subhana rabbiyal. Sama tak? Sama tak? Sama tak? Bunyi sama tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bila sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la. Sama tak? Takut nak jawab. Sama tak? Ke lain? Lain kan? Lain. Yang itu Sabbihisma rabbikal a'la. Okey kan? Yang ini Subhana rabbiyal a'la. Tak sama, ada kurang tukar. Kalau kaedah
isma dengan nama Tuhan kamu. Itu arahan ayat itu. Jadi kita tasbih kepada Allah, aku puji subhana rabbi, bukan ka. Dia tukar aja. A'la itu dikekalkan, ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Arahannya, tasbihlah kamu dengan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Semua tasbih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu dia. Itu kalau nak kita kena baca bahasa Arab lah. Tapi Nabi arahkan kena baca dia. Sebab tu sunnah baca subhana rabbiyal a'la. Kalau tuan-tuan baca macam mana? Itu betul. 1, 2 mula. Subhan. Tambah. Ayat lain tambah kan? Apa boleh payah. Nabi kata jadi a'la tu. Sampai kata subhana rabbiyal a'la. Lepas tambah lagi wa bihamdi. Mana datang? Agak mana datang? Tapi kita baca tu betul tak? Jangan dibuat betul kan? Aku betul tak? Saya baca. Sebenarnya bukan tak boleh. Yang hadis yang mula-mula tak ya, yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu hadis itu dhaif. Hadis itu sangat lemah. Tapi dia jadi kuat orang. Kerana apa? Ada ayat lain rupanya, tasbih lain yang lagi pendek, tak payah baca 3 kali, baca sekali je, itu sahih. Yang Nabi juga baca. Hadis itu lagi sahih. Apa dia? Tuan-tuan perasan tak? Kalau saya sujud rukuk cepat, pernah tak? Ustaz ni baca sekali juga. Kan? Saya baca apa? Siapa tahu ayat selain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal lama dah. Saya baca yang dengan hadis yang lain pun sudah juga. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Pendek tak? Sekali je. Baca cepat. Kau buat aku kan? Betul tak? Ustaz boleh yang makan cepat aku. Contohlah. Itu dulu buat. Sekarang jangan buat lagi kan? Dia tahu. Cuba je. Ambil pendek. Bukan saya kata betul-betul dah. Tapi yang saya lain macam ni. Subhanakallahumma, ikut. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Pendek tak? Pendek. Saya baca itu sebab pendek. Jadi jangan lupa aku kan. Tapi baca itu. Kalau saya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana, banyak tak? Banyak. Kau pula kata aku usah bilang ke sana. Jadi saya bayar itu. Boleh tak subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sekali? Boleh juga. Boleh. Tapi dalam hadis itu sunnah 3 kali. Kalau you baca sekali dapat baca sunat, baca sekali tak dapat fadilah ikut sunnah. Itu dia. Baca sekali pahala juga sebab tasbih, tapi tak dapat pahala 3 kali dah. Itu dia. Tuan-tuan nak lagi cepat tu. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Lagi pendek. Apa tu? Jadi wa bihamdi itu datang dari mana? Hadis yang saya baca tadi tu, yang tadi. Sebab ulama kata Nabi ada sebut wa bihamdi pada tasbih dia. Tengok yang saya baca tadi. Subhanakallahumma rabbana, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sebab ada wa bihamdi dalam itu tambah, maka ulama kata boleh tambah pada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hadis yang dhaif tadi naik martabat dia jadi hasan. Itu kaya kalau hadis. Hadis dhaif lemah, tapi banyak sebut. Banyak hadis cerita pasal tu. Hadis itu naik martabat dia jadi hasan. Boleh amal, boleh juga buat hujah. Okey. Jadi Imam Nawawi pun sebut, maka sempurnalah, cantiklah siapa yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Kalau dalam sujud, dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Nak baca itu boleh lah, tapi dah nak terberak. Subhana rabbiyal azim. Cukup. Sekali terdapatlah pada 3 kali. Okey? Jelas ya? Nak baca yang pendek boleh, yang panjang pun boleh. Yang saya baca tadi pun boleh. Semua sebut. Okey? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Itu pendek tengok orang belajar. Sikit lagi. Boleh sikit lagi. Baru syarat. Sikit lagi. Okey? Okey, tuan-tuan nak pilih mana? Okey, saya nak tiga-tiga baca kaedah ni. Biar belajar untuk tahu kan. Okey, kita baca yang paling pendek. Rukuk sujud. 1, 2, mula. Paling pendek ya. 1, 2, mula. Subhana rabbiyal a'la. Pendek. Okey, tambah. Yang nombor 2, yang panjang dia. Subhana rabbiyal a'la. Cantik tak? Yang saya baca tadi 1, 2, mula. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Kalau tak dapat pula tangkap Google. Zaman sekarang senang. Saya cari hadis semua sini. Sini kan ada maktabah kan, ada orang Arab ni dah jarang orang buka-buka capai kitab. Buka sendiri lah. Kalau macam ni, semua dia tu solihin dalam ni pun ada. Semua ada tu kan. Download lah kan Islam. Dia yang membayar sekali murah. Kadang-kadang malah kan, tapi tak selalu rasanya. Kecuali nak buat rujukan banyak, boleh lah. Kita tak. Kuliah ni kita banyak rujukan kan. Ilmu mesti kena luar kita. Tak boleh dalam ni. Jadi permasalahan akan berbangkit. Okey. Habis ya? Tasbih ya? Tak masalah. Boleh baca mana-mana. Cantik. Yang ke-11, letak 2 tangan atas 2 peha pada kedua-dua tasyahud. Okey. Tengok macam mana praktikalnya yang Aisyah ada. Okey, macam mana? Letak tangan aku nak tengok. Kat peha tu masa di mana? Satu hari kan, Sayyidina Umar dia nampak sahabat letak tangan macam mana? Ya. Raya ke dulu atau dulu kan? Tangan dia bukan tangan. Kawan tu lebih dia kata lagi sekali aku nampak aku potong jari tu. Kan Umar pegang orang. Maknanya Nabi tak buat beliau. Dia markuk yang suka-suka. Maknanya sembahyang yang melima tu. Allahu Akbar. Ada macam ni sedang garuk dia. Gatal. Sedang garuk. Tak boleh lebih ni. Sunnah dia tak boleh lebih. Gitu Ngam-ngam lah. Maknanya ini yang syak bagi tahu hadis kan. Okey? Dia buat dia. Pandai. Ngam-ngam ya. Jangan buat gini. Ataupun kat sini je. Oh, bukan. Sini ke mana sini? Ngam-ngam. Okey? Saya nampak lebih kan. Sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ke bawah dah. Dari ke sini? Okey. Dari sini ya. Okey ya, jalan depan daripada lutut. Kalau ini dah sampai lutut, Tuan Umar tak terima. Kalau tak sini dah lutut. Nabi kata apa kan? Nabi kata dalam keadaan ini. Dalam keadaan yang fitrah manusia. Macam ni terlalu luar yang sedap kan? Macam ni sedang-sedang. Lepas tu dia nak tahiyat awal kan? Asyhadu an la ilaha illallah kan? Pernah jumpa tak yang goyang-goyang? Ada. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Dia terus sampai habis. Sunnah juga. Tapi bukan dengan Syafi'i. Tapi tuan-tuan tak tahu kaedah jangan buat. Main-main ada. Ada. Dia ada yang macam mana? Jadi pada dia kata sahab saya baca ni juga. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Tapi saya kata tak payah sunnah apa. Ikut yang biasa dia yang sunnah betul yang ittifaq makan. Sepakat akan macam mana gaya. Itu ada perbezaan pandangan. Tapi yang kita ni kan akan inilah. Asyhadu la ilaha illallah. Tak ni. Ada
tangan itu sebagai tanda lah. Bila nak naik ni? Ya, kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disebutlah salat tu dapat pahala yang maksimum kan, senang itu. Kecuali Allah, maknanya Allah yang Maha Ini baru asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun dah habis dah. Allahumma shalli ala baru angkat. Itu antara sembahyang orang lalai lah. Kan dia tak ikut semua dengan pergerakan sunnah dia kan. Ni tuan. Waktu bila kita nak turunkan Terus sampai nanti salah dulu. Kadang ini pun kita dah tidur kan. Kadang-kadang kita turun tepat. Bila nak turun? Selepas salam. Selepas salam. Sebenarnya kadang-kadang saya nampak apa? Orang salam dia tutup kan? Tak. Kan nak salam Hamidun Majid. Terus terletak ni Hamidun Majid. Terus Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan salam. Dah turun. Tak tahu lah. Dah turun. Okey, kita tanya dia, kita mana dia masuk. Ya, benda ni yang subjektif ya. Pergerakan kan. Okay. Kita tak tahu lah perasaan dia tidak benda ni kan. Kita kata darah kita pun kata lah. Tapi itu saya dekat dah jangan tunjuk betul tu. Yang kita tahu sunat angkat tangan kan. Jadi betul. Tapi bila masa baca kan. Sama juga macam tuan-tuan baca takbir kan. Allah orang ikut kan. Cuma bila nak mula takbir tu mesti serta dengan apa? Kata-kata kan. Allah serta Allahu Akbar. Kan? Sebenarnya dia bukan Allah Akbar ada lebih ya. Tak kira lah yang buat siapa kan. Dia ilmu kan. Kita nak dia tuan. Ada lagi. Kena bayar lagi. Apa? Bagus. waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum pertama tu di hadapan. Ya, kan? Okey. Selepas Assalamualaikum dulu dekat hadapan juga atau seiring kita bergerak. Okey, ucapan kita seiring dengan bergerak. Macam kita ni okey. Siapa apa? Kita nak mana? Salam dulu ke baru ngadap? Kan? Ataupun ngadap dulu salam kan? Serta dengan pergerakan itu. Macam kita jumpa orang Assalamualaikum kan? Sebab ini kita niatkan ni salam ni kepada siapa? Kalau imam kepada makmum dan malaikat. Dia sebelah kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum kat situ. Kau bersalam siapa? Malaikat sini. Malaikat tak lebih dari imam. Dia sangat beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas dah. Cakap dulu kadang-kadang. Assalamualaikum. Betul. Mana orang? Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Tak makan. Dia macam takbir. Allahu sebut pergerakan sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini baru turun. Habis kan? Bila orang tu nak yang masbuk nak bangun ni, ni pun lagi saya nampak. Dia masbuk betul. Okey, yang tadi jelas kan? Sama pergerakan dengan ucapan. Habis. Okey. Lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas kan? Sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya dia Assalamualaikum dia kena balik ke ataupun terus? Terus boleh. Terus. Salam kanan. Dia tak payah pun tak apa. Dia tak payah pergi terus. yang kedua tu. Asalkan sempurna dah ke kanan, terus ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tak? Ada yang itulah. Kedua ya. Dia siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok aku nak apa? Ada. Macam-macam fashion sembahyang betul. Aku tak tahu jumpa mana tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Nangkuk, orang suka suruh nangkuk, suruh paling. Betul? Dah habis kan?
Bisa dengan imam ketika imam habis. Imam belum salam, belum ngomong. Imam belum habis pada mufaraqah, mana boleh? Betul tak? Assalamualaikum. Memang dia wajib sebelah kanan aja, tapi dia buat sunat, dia belum habis. Kecuali dia Assalamualaikum. Amin. Bangun. Tapi dengan biasa tak imam buat kiri, buat belum habis solat dia. Kalau dia buat kiri, Assalamualaikum. Buat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak buat kiri, pun kentut. Dia salam kiri, bayang dia batal. Sebab apa? Belum habis. Kecuali kalau dah rasa kentut, Assalamualaikum, habis kan cepat. Jangan buat salam kiri, batal. Jadi makmum yang nak masuk bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis kan? Masuk apa yang masuk baru kalau kenapa? Dah tak ikut imam. Ini imam masih belum habis, tidak apa. Banyak terjadi tak? Nampak? Baru satu kan, imam tak ambil lagi. Tidak apa? Okey. Tapi saya nampak betul. Betul tak nampak? Tak sempat. Imam baru sebut Assalamualaikum. Bismillah. Ya. Sedangkan Pak Imam belum habis solat. Ada orang Pak Imam belum habis solat, kau boleh mufaraqah ni. Okey. Okey. Cukup sampai itu. Ya. Kita dah 55 minit. Panjang tu. Tuan-tuan pun dah zikir kan. Kuliah kalau lama tu. Waktu-waktu ni kan. Okey. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Okey, saya bagi setengah minit. Kerana apa? Saya tak banyak tahu yang saya nak orang jelas faham dapat amalkan. Saya nak itu. Okey? Jelas ya? Okey tuan. Salam ni. Ha? Kita nak salam dekat malaikat sini ke atau kita nak salam dekat makmum yang sendiri ni? Dua-dua. Niat kita ni Assalamualaikum. Sejahtera kepada kamu wahai para jemaah dan para malaikat. Dalam hati lah kan? Mana niatkan ke mereka. Ya. Nak pandang di mana contohnya dalam buah-buah. Okey. Atau Okey, dari segi pandang itu mata itu tak ada sejelas dalam kitab, tapi pipi itu jelas dalam kitab. Nabi bila salam makmum jemaah sahabat kata apa? Nampak jelas pipi Nabi. Maknanya Nabi bukan Assalamualaikum sikit. Nabi betul-betul sampai habis bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bahu tuan itu ada juga tu. Kita bagi salam peperangan. Kemudian tengok itu. Tapi bukan itu dah. Sampai berbalik dia punya dada. Daripada kiblat. Betul? Dapat. Ingat tu. Saya nampak juga tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa pasal aku jemput lah. Orang tu nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nabi aja senang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semampu kita lah. Kadang-kadang leher ni tak kuat dalam kan. Semampu kita. Jangan sampai sakit-sakit salah bantal mereka. Tak ya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan Haji. Kongsi tu. Okey? Jelas. Okey? Okey. Tak lagi ya? Okey, siapa? Gigi? Yang satu muka. Sapu muka tu satu. Sapu muka itu tak ada nasab. Cuma Nabi itu buang sebab dia sujud di mana? Pasir. Lepas bayang tu sahabat kata Nabi sapu ni. Dan Nabi bukan yang begini. Sapu. Jadi sahabat boleh nampak. Okey? Itu jadi pertikaian juga lah. Jadi majoriti kata tak sunat sapu. Assalamualaikum. Nak sapu boleh tak? Boleh. Tapi perbahasan ilmu ni kena jujur lah. Bukan semuanya sunat. Kat sini pun kata tak ada. Kita syaf ni. Assalamualaikum kan? Kita buat. Kita dah biasa buat kan? majoritinya suka salam ini. Ya. Majoriti dalam masjid suka suka sambut. Tak ada yang tak sambut. Saya
Saya nak biasakan tu pun lama. Saya tak ada muka lah. Kecuali kalau saya sambung saya begitu lah. Tapi tak ada masalah Benda tu perbahasan banyak orang ulama ada sebab tu. Nampak tu jadi kan. Jadi sahabat tu satu. Tapi yang lebih kuat tidak sah. Tapi janganlah fikir orang yang buat jangan betul. Okey? Alhamdulillah. Tutup kita akan jumpa lagi nanti insya-Allah. Kadang-kadang perbahasan itu. Okey, setakat itu pertemuan kita pada malam ini. Maafkan saya asal bahasa saya tak sepadan dengan tuan-tuan. Maafkan insya-Allah. Ketemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada kali ini dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang bertanya ya. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi saya tutup majlis kita